kaedah dia kaedah klasik lah, kaedah lama kan. Jadi proses itu agak lambat dan kita pula belajar dalam ramai, kelompok yang ramai. Kadang-kadang kita tertinggal. Jadi kita pula malu kan. Zaman tu malu lah nak tanya bila dah tertinggal jauh ni. Jadi makin lama makin tertinggal. Sebenarnya saya tak tahu pun kaedah haraki tu macam mana. Tapi terlintas dekat TikTok tu kan. Saya tengok daripada Ustaz Zakaria kan. Dia cakap macam mudah belajar kan dalam masa dengan bukti-bukti evidence dia tu kan. Dalam masa berapa jam dapat kenal huruf, dapat baca. Jadi saya rasa tertarik lah nak mencuba kan. Sebab lama dah nak belajar ni. Cuma tak jumpa yang kita rasa sesuai. Dan kebetulan haraki tu saya rasa macam ini menarik. Dan selepas cuba tu, alhamdulillah, saya rasa memang cepat tu. Memang mudah dan cepat. Saya rasa semua orang boleh belajar. Budak-budak ke orang tua ke muda semua boleh. Tak ada masalah. Dan Tuan Baidillah? Yang pertama saya syukur alhamdulillah lah. Saya dipertemukan sebenarnya. Jadi Tuhan temukan kan. Dengan kaedah ini jadi saya cepat belajar daripada buta huruf jadi mengenal huruf. Dan saya tengok setiap minggu belajar, setiap minggu dapat ilmu baru, makin dekat dengan tujuan kita tu. Walaupun ada mungkin ni separuh perjalanan kan, tapi saya rasa insyaAllah dengan ilmu yang berterusan diberi setiap minggu ni, saya rasa insyaAllah boleh capai target untuk baca Quran dengan lancar lah. Itu impian saya.